balik mercun tu, Kak tolong jangan gerak, kami nak sampai. Dia dah turun. Okay, so tak tahu laluan mana, sebelah Geri. So dia boleh melalui kawasan-kawasan tu sebenarnya. Ada kesan cakaran pada pokok tu biasa. Saya fikir apa yang dia buat sekarang. Saya terbayangkan dia, saya rasa macam mana dia survive seorang diri. Kuat saya mengatakan dia akan jumpa. Akhirnya Borak Balai by Abang Crime is here, guys. Akhirnya inilah yang korang nanti-nantikan, yang korang selalu tanya Abang Crime, bila lah nak buat podcastnya. Inilah dia podcast Borak apa boleh Borak Balai. Dan sebenarnya podcast ni adalah podcast yang abang buat semata-mata untuk kita kongsikan kisah-kisah benar, penguatkuasa sesiapa saja yang terlibat dalam aktiviti jenayah, aktiviti penyelamatan, aktiviti tragedi yang berlaku dekat Malaysia ni. Kita akan invite diorang untuk berada bersama-sama dengan abang dekat studio podcast ni. So hari ni disebabkan kita masih lagi hangat dengan cerita-cerita Kak Jaslinda yang tersesat dekat hutan ketika mendaki di Gunung Batu Putih di Perak. Jadinya hari ni kita nak dengar daripada side penyelamat. Mereka terlibat dalam Search and Rescue SAR. Saya invite bersama saya, sebelah kanan saya lah orang yang terlibat sekali dengan operasi itu secara mendalam. Masuk dalam hutan tuan juga naik helikopter yang juga merupakan ahli storm. Kita ada Tuan Muhammad Izam Aminuddin, pegawai bomba kanan 1 daripada Balai Bomba Syalam. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak tuan. Baik, terima kasih. Untuk first episode tuan Itulah. Itulah saya nervous juga ni, tapi tak apalah, kita sama-sama lah tenggelam dalam kenervousan ni tuan. Sama-sama kita support each other tuan Boleh, so kita akan borak banyak lagi cerita lepas ni secara detail, cerita yang mungkin korang tak dengar, korang tak tahu tentang misi penyelamatan Jaslinda ketika sesat selama hampir 14 hari. Borak Balai, let's go. Apa khabar tuan? Okay, Alhamdulillah baik. Khabar baik, Alhamdulillah, terima kasih. So firstly saya nak cakap terima kasih kepada Abang Crime and team Okay, hadirkan saya kat sini. Okay, so boleh saya kenalkan diri saya? Boleh tuan, silakan. Okay, saya pegawai bomba kanan 1, Muhammad Izham bin Aminuddin, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam. Okay, saya merupakan anggota pasukan STOM lah, Special Tactical Operation Rescue Malaysia lah. Berumur 38 tahun. Saya baru berada di Balai Shah Alam sekitar 7 tahun. Sebelum ni saya ditempatkan di Akademi Bomba dan Wilayah Tengah Kuala Kubu Baru sebagai seorang jurulatih di sana lah. Okay, mempunyai seorang isteri dan 4 anak. Itu serba sedikit. Komplit itu tuan serba sedikit lah berkenaan diri saya lah. Okay. Baik, Abang Crime, okay, sihat ke? Saya Alhamdulillah sihat tuan. Ni kira first episode saya, jadi saya nervous sikit tuan. Sama-sama lah kita tenggelam dalam kenervousan. Itulah. Okay tuan, dan topik juga memang topik yang kena tuan dengan apa yang berlaku sekarang ni tuan kan. Bila kita tengok Jaslinda tuan Okay, baik. Lately ni banyak podcast yang dah panggil dia dan panggil Jaslinda ni untuk share dia punya pengalaman. Tapi one thing yang korang mungkin tak dengar ialah daripada sudut penyelamatan SAR, Search and Rescue, pasukan bomba. Siapa lagi tuan yang terlibat bomba? PDRM, pasukan MGP. Maling Guna Perhutanan, Perhilitan, orang kampung dan lain-lain agensi lah yang terlibat waktu tu. Jadi banyak agensi yang terlibat. Tapi kita mungkin nak dengar cerita secara detail kan guys. Kalau kita sesat dalam hutan kan, mungkin tanda-tanda yang kita boleh tinggalkan, mungkin apa yang perlu kita buat dan sebagainya, dan mungkin pengalaman tuan sendiri yang kita boleh kongsi lah tuan selama insyaAllah 1 jam podcast bola asyik tersasul tuan. Itulah. Biasalah Borak Balai ni guys. Okay, so tuan boleh kongsikan waktu masa mula-mula pertama sekali tuan dapat info tentang kehilangan Jaslinda ni. Mungkin tuan boleh kongsikan macam mana strategi tim waktu tu, mungkin yang diatur dan macam mana tuan dapat berita tu. Share sikit tuan. Okey, baik. Sebenarnya untuk makluman kehilangan mangsa ni bukan 23 hari bulan, 24 hari bulan. 23 hari bulan ni adalah mangsa dia pergi hiking lah. So 24 hari bulan baru kita dapat tahu berita berkenaan kehilangan ni daripada Malim lah yang assist dia waktu tu. Okey, untuk tindakan awal selepas saja kita terima laporan mengenai kehilangan individu ni, jadi untuk
balai berhampiran, yakni balai tapah di sekitar, dia akan buat pemantauan lah sebagai first responder lah. Dia akan hadir ke lokasi tu untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Dalam pada masa sama, dia akan salurkan maklumat ni kepada pusat gerakan operasi. Okey, dekat pasukan operasi ni dia dapatkan detail mengenai kehilangan mangsa, status mangsa, sebab untuk melaksanakan misi ni dia perlu ada satu orang cakap apa tu, perancangan lah yang teliti kan. Kalau kita tengok pada faktor muka bumi, keluasan hutan ni sebenarnya daripada akal fikiran kita, kalau kita tengok daripada atas ni memang kita takkan nampak dasar lah sebenarnya. Jadi perancangan ni dia buat kena teliti sebab kita nak mengurangkan tempoh masa tu sebenarnya. Jadi bila mana setelah maklumat ni kita dapat daripada sweeper ni, detail yang kita ambil ni, so jadi kita tubuhkan satu PKTK, Pusat Kawalan Tempat Kejadian di Tapah sebenarnya. Okay? Di situ kita kumpulkan maklumat lah agensi yang ada waktu tu, PDRM, bomber dan ada lagi beberapa agensi yang terlibat tu. So jadi maklumat yang ada kat situ, lakaran tempat kejadian, mangsa hilang, semua kita kumpulkan kat situ untuk memudahkan misi ini. Okey, untuk makluman abang crime juga kan, sebenarnya saya untuk tempoh 14 hari ni saya dihadirkan untuk operasi ni pada hari yang kedua sebenarnya. Okey. Sebenarnya saya adalah daripada Jabatan Bomber Negeri Selangor, hadir ke hadir ke Jabatan Bomber Negeri Perak ni sebagai pasukan tambahan lah. Pasukan tambahan. Bantuan lah. Ya betul, bantuan tambahan kepada Storm lah. So saya nak detailkan sikit sebenarnya sebenarnya dalam konsep pencarian ni, kalau kita sedar pada 23 hari bulan, satu pasukan Storm daripada negeri Perak dah hadir ke lokasi sebenarnya. Okey, dia hadir pada 23 hari bulan untuk menyelamatkan seorang lagi individu yang dikuatiri sakit waktu tu. Okey, mana kita dapat maklumat dia sakit? Okey, daripada sweeper lah. Sebab difahamkan di atas ni memang line telefon, kalau kita cakap ni memang tak adalah komunikasi kita pun sebenarnya terbatas kan. Kalau saya nak go through kepada komunikasi, nanti saya akan cerita pasal komunikasi ni pula. Okey, jadi bila kita dapat tahu berkenaan dengan masa tu kita tak terima lagi berita kehilangan. Okey, mangsa yang sakit. So kita akan hantar satu pasukan bantuan untuk pergi bawa mangsa ni. Jadi tindakan daripada negeri Perak, dia hadirkan pesawat lah, okay, untuk memudahkan rescue. Okay, menggunakan teknik winching lah, dia mengeluarkan satu mangsa yang sakit tadi. Tak sebetul. Maaf tuan, yang mangsa ni mangsa yang Jasminda bagi tahu yang ada bersama-sama dengan dia tu kan? Ya betul. Okey, mangsa ni yang ada bersama, sebab kita difahamkan bertiga sebenarnya pada hari pertama tu, bertiga so jadi mangsa yang lelaki ni kita rescue menggunakan helikopter lah, di mana satu pasukan yang hadir ni membawa mangsa ke tempat yang boleh direscue. I mean kalau ada kawasan lapang lah untuk helipad ke apa ke. So nanti kita akan bawa dia naik, so dia akan bergerak. Jadi sewaktu menuruni tu ni sweeper ni bergerak bersama-sama lah sebenarnya. Bergerak bersama-sama dengan? Okey, bersama-sama dengan pasukan bomber yang naik untuk rescue Hanafi tadi. Okey. Okay. Untuk Hanafi tadi, dia bergerak balik ke hospital dengan helikopter. Tapi pasukan yang hadir ni melalui jalan darat lah, bersama dengan Hafiz ni. Okey, so info yang kita tengok, tulisan dan semua benda tu pun bersama dengan penyelamat sebenarnya. Penyelamat ada di situ. So jadi lebih tepat lagi bila mana turun ke tempat lapang di bawah, contohnya dekat campsite lah, campsite yang awal tadi. Dia buat macam ni, Trans-Special Checkman ni dia naik di kawasan lain dan turun di kawasan lain sebenarnya. Betul. Okey, dia buat trans macam tu kan. So jadi bila dia naik, dia tengok ada satu message lah disampaikan pada Hafiz ni. So jadi Hafiz ni beranggapan dia dah turun. Okey, so tak tahu laluan mana. Jadi satu story yang kita dapat daripada dia ni pun ada berselisih dengan beberapa lagi pendaki yang naik. Okay. Ada tak berselisih dengan seorang individu wanita waktu tu. Okay. Jadi dia cakap tak ada. So tak ada, berkemungkinan dia laju. Tapi dia bila sampai dekat bawah, tanya pada yang grup yang lain tadi, tak ada dia di situ. So kat situ baru tahu.
So kita anggarkan masa lah, perjalanan untuk turun tu mengambil masa 8 jam, 12 jam laju. Tapi dalam 8 jam tadi, kalau dia bergerak ke arah lain, dia dah sampai kat mana dah sebenarnya. Betul. Di laluan yang berbeza. So jadi dekat situlah kita dapat tahu yang dia betul-betul hilang. Sekejap, 8 jam tu boleh tuan jelaskan? 8 jam tu daripada puncak Batu Putih ke bawah? Ke bawah. Dia perjalanan 8 jam ni dia bergantung kepada contohnya dia tak direct pada 8 jam tu. Ni kalau berjalan laju lah. Kalau laju kan, kalau slow ni mungkin ambil masa daripada pagi sampai ke petang baru kita sampai ke situ. So untuk menuruni tu dia ada setiap campsite dia sebenarnya. Kalau ikut pada jenis cakap, dia kata waktu dia, ni saya dengar lah daripada podcast dia pergi berjalan sendiri seorang diri sebab dia ada minta kebenaran dengan sweeper dia, kan. Sebab dia kata dia tak tahu pun kata ada pasukan storm yang selamatkan mangsa yang kata muntah darah tu kan. So maksudnya 3 orang yang tuan maksudkan tadi ada siapa? Sweeper yang sakit tu dan Jacinda lah. Maksudnya Jacinda berada di ketika itu waktu storm turunkan tak ada bantuan. Pembetulan dekat sini. Sewaktu pihak bomber sampai tadi, pasukan storm sampai tadi, ada 2 sahaja. Bermakna dia dah bergerak awal lah. Seperti yang kita sedia maklum, dia dapat permission mungkin daripada sweeper tadi. So bila rescue sampai ada 2. Satu rescue dengan heli, Malim ni dengan bomber jalan darat. So macam mana sweeper to get in touch dengan bomber bagi tahu ada orang sakit kat sini? Kan tadi tuan kata komunikasi terbatas kan? Sebenarnya daripada Batu Kor ni dia nak naik ke atas ni, ke Batu Putih ni, dia ada beberapa tempat tu yang mungkin kita boleh hantar pesanan WhatsApp, kita boleh hantar dan boleh membuat panggilan, tetapi terputus-putus lah. Tapi bila mana kes kehilangan ni lebih tepat detail bila sweeper tadi ada dekat finishing tadi. Barulah kita dapat tahu lebih tepat lah daripada laporan kehilangan ni. Tuan boleh bagi gambaran sikit tuan, macam mana ketebalan hutan kat situ? Sebab tuan daripada arah storm kan, daripada naik heli nampak ketebalan hutan. Mungkin ramai yang tak boleh bayangkan kita punya tahap kan. Kalau kita tengok pada Gunung Tahan kan, dia punya tu lain kan. Ni betul. Orang kata di Perak. Jadi mungkin nak bayangkan ketebalan hutan. Kalau lah sebenarnya dia ada 2 tempat satu PKTK adalah pusat kawalan tempat kejadian, dan juga PKH. PKH ini pusat kawalan hadapan. Untuk pusat kawalan hadapan ni dia berada di PGA Bido, pasukan gerakan ARM di Bido. So heli respon daripada situ. Digerakkan daripada PGA Bido tadi. Jadi bila mana kita bergerak menggunakan heli tadi, kita tengok keadaan muka bumi ni dia macam satu banjaran yang besar yang tak ada penyudah dia sebenarnya. Kalau contoh saya bagi tahu lebih tepat untuk plan asal kita akan diturunkan di Camp Tony, salah satu camp lah yang dah di-size up oleh satu pasukan. Camp ni boleh turunkan, boleh winching untuk anggota penyelamat. So jadi bila kita sampai kat sana, kita tak nampak pun jejak untuk heli boleh winching. Kita berlega-lega, kita nampak satu kawasan yang boleh dikatakan sesuai untuk menuruni penyelamat. Jadi kita turunkan je di situ. Bila kita turun ni, kau tanya kawasan tu clear tak clear, maknanya saya boleh cakap kat sini memang tak clear lah. Kita turun tu, kita akan landing atas dahan akar-akar semua, pokok ranting-ranting macam tu lah. Sebab dengan cuaca angin semua kan. Dia angin kuat pun dia boleh efek kan. Ya betul. Kestabilan kita kan. di situlah pada untuk winching penyelamat tu. So jadi kalau kita tengok tu, dia satu banjaran ni dia kanopi bentuk yang bila kita letak tertutup tak nampak satu dasar pun di bawah tu sebenarnya. Kalau hasil daripada peta yang kita tengok ni pun, banjaran ni pun dia boleh cross ke Pahang, ke Perak sebelah Geri. So dia boleh melalui kawasan-kawasan tu sebenarnya. Dia sangat-sangat luas. Bila kita tengok pada cabaran bentuk muka bumi yang macam masya-Allah, memang kita tengok segala benda. Mungkin tuan boleh share dari segi mungkin cabaran-cabaran lah tuan waktu penyelamatan 14 hari ni, mungkin antara yang tuan boleh ingat lah yang macam memang rasa macam memang hardcore ni waktu penyelamatan.
Okey, kalau cabaran 14 hari ni, dia sebenarnya teknik pencarian untuk search and rescue ni dia tak boleh berterusan sehingga 14 hari. Tetapi kita buat rotation pasukan. Sebagai contohlah, pasukan saya hadir pada hari kedua, so kita akan bermalam di dalam hutan tu dalam tempoh 3 ke 4 hari sebelum kita digantikan oleh satu pasukan lain. Sebenarnya dia konsep dia macam tu. Kita buat release. Jadi saya hari kedua, ketiga, keempat. So patutnya hari ketiga tu kita dah keluar, tetapi atas faktor cuaca waktu tu hujan, jadi kita pesawat tak dapat nak pergi ke situ untuk pick up kita. Jadi kita kena extend lagi kan. Okay, untuk cabaran pasukan ni yalah, kalau kita tengok daripada segi penyelamatan ni, kita pakaian kita lah sebenarnya, pakaian kita dengan peralatan yang kita bawa salah satu cabaran yang besar sebenarnya kan. Jadi kalau untuk individu lah, untuk diri saya ni, cabaran pada diri saya bila mana macam saya maklum awal tadi, dekat atas line telefon tak ada. Okay, sebab tu kalau perasan gambar-gambar dekat atas semua kita boleh ambil. Handphone boleh menyala, kita ambil gambar daripada atas semua tu. Tapi untuk membuat panggilan telefon tak boleh. Ada beberapa tempat saja bila kita hantar WhatsApp sebagai contoh, nanti kita akan bergerak, WhatsApp tu akan masuk sendiri dekat tempat mana yang dia boleh detect. Tapi tuan dekat gunung Batu Putih di atas puncak tu memang tak ada masalah telefon lah masa tu, mungkin bateri kong ke untuk di peringkat penyelamat ni, sebab saya pergi ke setiap sebagai contoh lah Batu Putih, saya sampai kat Berapik, saya sampai dekat Kem Sukaneka. So far gambar-gambar yang kita ambil tu semua menggunakan telefon kita lah. Tak ada masalah lah setakat ni untuk telefon kita ni. Okey. So jadi saya beralih kepada cabaran tadi. Untuk saya sebenarnya sangat-sangat besar lah. Bila mana saya turun pada hari keempat, WhatsApp telefon masuk bertalu-talu lah. Saya dapat panggilan daripada wife saya lah sebenarnya, yang anak saya dah 2 hari dimasukkan ke hospital. Ini adalah salah satu cabaran untuk penyelamat lah sebenarnya. Betul. Yang orang tak tahu apa yang kita hadapi. Kita dalam sudut penyelamatan, kita nak pergi menyelamatkan seseorang individu yang bukan darah daging kita. Okay? Dia bukan siapa-siapa pun untuk kita, tetapi atas dasar tanggungjawab dan tugas yang diamanahkan, so kita buat benda ni. Jadi bila melibatkan keluarga kita, saya balik bila tengok anak saya terlantar ke hospital, ada masalah kesihatan lah sebenarnya kan. So salah satu cabaran yang besar lah bagi diri saya lah. Macam mana kita nak cope dengan mental waktu tu dalam keadaan yang macam penat tuan kan, fikir family kat rumah lagi kan. Sebenarnya sini yang main peranan ni sebenarnya orang yang paling rapat lah. Untuk saya ni isteri lah sebenarnya. Isteri ni dia perlu memahami lah apa benda yang saya buat ni kan. Sebab saya bukan milik dia, saya milik masyarakat. So jadi benda ni lah tu benda ni masyarakat mahal tu. Yalah, tapi benda ni benda ni yang orang yang patut tahu. Okay, kita bukan sekadar pergi menyelamatkan dia, tetapi daripada side kita ni ada lagi benda-benda yang lain kita perlu fikirkan. Kalau tuan, kita back balik pada Jashin punya cerita Kalau tuan kata tadi tuan bergerak satu kumpulan berapa orang tuan? Mungkin tadi mungkin ada yang bergerak di bahagian lain, pecah 2 tim. Satu tim di gunung, satu tim di pesisir sungai ke. Mungkin ada tim yang strategik tu lah. Dia dibahagikan beberapa sektor lah sebenarnya. Untuk task saya ni sebenarnya, kalau kita tahu untuk satu map square ni sebab ada 1 kilometer. So kita dalam kaedah pencarian ni dia banyak. Dia ada hasty search, dia ada fence searching, dia ada follow the stream. So banyak kaedah-kaedah kita nak mencari ni sebenarnya. So jadi ada beberapa kumpulan ditetapkan untuk sektor A, B, C. Sebagai contohlah untuk pasukan saya, daripada laluan trek menuruni ke arah sungai. So yang satu tim lagi tu daripada sungai terus mengikut arus sungai lah. Dia sebenarnya kat sini, saya nak tekankan kat sini dalam erti kata bahasa kita lah kat dalam tu, kita sedang main aci dengan dia sebenarnya. Main aci main aci lah. Macam kita sampai kat sini, kita dah buat searching kat kawasan ni dalam satu petak. Okay, so kita dah tanda kita dah masuk sini. Tapi besoknya dia datang ke situ, kita dah pergi ke arah lain. Ni konsep yang kita nampak sebenarnya. Tapi kalau nak sebutkan arah yang dia lalu, Kem Sukaneka, Berapik, semua laluan tu kita dah lalu. Tuan dah sampai? Kita dah sampai. Mungkin sampai sebelum dia kan? Ataupun mungkin selepas dia? Kita mungkin laju daripada dia. Dah lebih daripada dia sebenarnya. Dia mungkin kita tahulah ada faktor kesihatan lah daripada dia kan. Mungkin dia ada kecederaan kaki lah. Jadi betul.
Jadi pencarian ni, kaedah ni kita dah buat. So kita takkan letakkan satu tim lagi untuk cari dia, bukan kita dah cari sebenarnya. Sebab nak melambatkan lagi proses. Kita nak mempercepatkan proses, so kita tandakan kawasan mana kita dah lalu sebenarnya. Macam tu cara dia kan. Kalau abang perasan ada satu kamera yang Terakam. yang terakam tu. Dalam kamera tu juga terdapat penyelamat melalui kawasan tu. Betul, saya dah tengok selepas tu. Selepas pada tu. Mana kata yang laluan pada trek yang tu mungkin pada hari, tak silap saya hari kedua atau hari kedua saya rasa. Okey, penyelamat lalu pada hari ketiga. Okey, itu dia laju pula. Ada sometimes dia slow. Tapi kita kena faham satu konsep. Saya sebutkan tadi, kaedah pencarian kita bukan di trek semata-mata. So kita sampai di satu spot, so kita tekan search. Kita akan turun melalui jalan-jalan yang bukan trek lah. Kita kena redah, cari kan. So kita akan naik balik macam tu. So dibantu oleh pasukan Storm waktu tu adalah maling gunung lah. Perhutanan, perhilitan. So saya memang salute lah, sebab diorang adalah pakar lah berkenaan dengan laluan dan juga tempat di Batu Putih ni sebenarnya. Kita daripada site kita perlu ada satu tim yang ada kemahiran dalam kawasan tu. Penduduk setempat sebagai contoh. So orang asli lah. Okey, dia tahu kawasan sekitar tu. Jadi kita dapatkan maklumat kat dia, kat mana water point, dekat mana laluan, ni keluar ke mana. So kita rujuk pada dia. Pada dasarnya sebenarnya bantuan ni dia banyak kaedah. Mungkin bukan bantuan pencarian, tapi bantuan daripada sumber-sumber info-info yang kita perlukan. Itu sebagai contoh bantuan lah sebenarnya. Ada benda yang tak tahulah, benda yang bukan orang kata on paper kan. Daripada pengalaman-pengalaman setempat, kita tahulah sikit tempat tu kan. Betul. Tuan sampai di puncak bukit puncak Bukit Batu Putih kan? Bukit Batu Putih. Gunung Batu Putih kan? Gunung Batu Putih. So tuan memang nampak lah tulisan Jacinda yang tulis kat situ. Betul. Tulisan tu memang ada lah di situ kan. Dia tulis tu di awal lah, pada 23 hari bulan, yang mana belum hilang lagi waktu tu. Okey. Dia hilang 24 lepas turun kan. Dia hilang 24 hari bulan. Sebab tu kadang-kadang kita daripada site kita nak tengok tempoh dia hilang, bukan tempoh dia naik gunung. Okey. Tempoh naik gunung 23, hilang 24. Sebab dia bertempoh tu lah. Betul. Dia tersalah ambil simpang tu kiri kanan. Betul. Tersalah ambil simpang. So kalau tengok pada video lah, saya tengok satu video yang dikongsi dekat social media, dekat TikTok lah kan. Basically ada satu gambar yang pasukan bomba mengangkat tu dekat, saya rasa dekat kawasan tu macam mossy sikit. Mossy, betul. Mossy. Boleh tuan jelaskan keadaan tu masa tu kat mana? Dan bagi tuan macam mungkin keadaan muka bumi lah tuan, mungkin dari segi lembap kan, mungkin saya tak tahu, mungkin ada hujan dan sebagainya. Mungkin tuan boleh kongsikan cabaran paling teruk lah waktu terpaksa susul laluan sepanjang trek tu tuan. Okey, untuk laluan trek ni sebenarnya saya rasa seperti yang saya maklum awal lah kan. Saya pernah mendaki gunung, tapi mendaki gunung saya ni daripada segi penyelamatan, bukan untuk pergi hiking, untuk penyelamatan. So jadi konsep kat sini saya tengok pada permukaan faktor muka bumi di Gunung Batu Putih ni sebenarnya sangat-sangat mencabar lah. Kita tahu dia adalah top 10 gunung yang paling hardcore lah dalam Malaysia sebenarnya. Oh, top 10 betul lah. So mungkin dia berubah daripada semasa ke semasa lah tu. Okey, jadi keadaan kita tengok penyelamat merangkak, penyelamat memanjat tali, semua tu adalah trek laluan asal. Dia single track kan, laluan asal. Maknanya laluan ni dah ada. Memang dah ada track tu. Tapi kita merangkak tu adalah laluan biasa yang pendaki-pendaki lalu sebenarnya. Jadi tempat-tempat yang sejuk-sejuk, kita tengok yang moisi yang Abang Kran sebut tadi, dia di kawasan-kawasan yang tinggi. Di kawasan-kawasan Batu Putih tu memang terdapat banyak sangat kawasan-kawasan yang terdapat moisi tadi. Tapi cantik cantik lah. Cuma cantik. Saya rasa hidup macam dalam aquarium sebenarnya kat situ. Betul, kita duduk dalam aquarium tu, orang tengah tengok kita dalam aquarium. Memang cantik. Sambil penat tu, sambil orang kata ambil time untuk healing tu kan. Ya, betul, healing kan? Dapatkan release sikit kan. So kat sana kalau nak share berkenaan dengan cuaca pun tak menentu. Sebenarnya ada kala hujan, ada kala macam berembun kan. Dia macam berkabus. So
istirahat lah penglihatan kita. Tapi kalau kita tidur dekat sana malam tu, memang kita macam mana saya terbayangkan dia sebenarnya waktu saya tidur kat sana tu. Saya terbayangkan dia. Saya rasa macam mana dia survive seorang diri, sedangkan saya berkumpulan ni pun saya ada rasa sikit lah sebab kita duduk sunyi macam dia cakap dekat dengan Allah kan. Betul. So saya pun rasa benda yang sama sebenarnya kan. Saya terfikir apa yang dia buat sekarang kan. So saya nak sangat. Saya pernah selepas pada ni lah, saya ditanya oleh kawan-kawan lah, macam mana rasa-rasa. Tapi kuat saya mengatakan dia akan jumpa. Itu je jawapan saya. Dia akan jumpa. Tuan memang positif kata saya positif, dia akan jumpa ya. Dari segi apa tuan rasa macam dia hidup lagi ni? Apa penilaian tuan masa tu? Sebab yang pertama sekali saya takut sebab dia cedera. Okey, bila mana ada perkembangan positif lah, dia sebenarnya kalaulah abang sedia maklum, kita ada jumpa beberapa peralatan lah daripada dipercayai kata milik dia dia kita tak boleh nak letakkan 100% itu milik dia, tetapi sebarang kemungkinan lah. Sebagai contoh lah, kalau kita tengok, perasan tak baju hujan dia pakai. So segala benda perjalanan dalam hutan tu, kita jumpa baju hujan kita yang terkoyak dan melekat pada duri semua, kita akan ambil. Kita akan ambil. Ada jumpa benda tu. So kita kumpul benda tu agak banyak lah sebenarnya sebab walaupun bukan milik dia, tetapi benda ni dah menyatakan cakap salah satu poin yang nak cerita yang dia ada sebenarnya. Saya tak tahu mana satu milik dia, tapi laluan ini dah pernah dilalui. Sebagai contoh lah, saya pun ada dengar dia ada bagi tahu ada terdengar bunyi letupan mercun kan. Mercun okay, ada bunyi positif mercun. Saya kat sini tau. Saya sehari sebelum saya hadir ke situ, saya maklum kepada pegawai lah daripada Perak tu, boleh tak sediakan saya satu plastik mercun. Saya kata kepada dia sebab apa? Sebab mercun ni memang dia tak boleh balas mesej saya. Tetapi saya nak bagi tahu pada dia saya akan sampai. Dan ada dekat situ. Ya, betul. Dekatan. Bila saya dengar tu, dia beritahu dia ada dengar bila letupan. Itu adalah satu perkembangan positif lah untuk dia sebenarnya. Kak tolong jangan gerak lah bagi saya. Saya balik mercun tu. Kak tolong jangan gerak, kami nak sampai. Tetapi atas daya usaha yang mungkinlah Allah gerakkan dia untuk dia bergerak juga. So dia bergerak lah. Tapi dia cakap ada juga, dia kata bunyi mercun dan juga bunyi orang bersahutan kata. Orang bersahutan. Dia kata dalam podcast kita dalam konsep pencarian ni, kita tak ada nak rigid nak panggil nama dia. Betul, kita menjerit kan, macam sekarang kawan-kawan kita pun dalam hutan tu kita menjerit. Tapi tak adalah kita nak direct menjerit kan. Tapi untuk memudahkan, mercun lah sebenarnya kan. Tapi mungkin saya nak cakap macam mana kalau kita boleh tengok visual yang tak ada pokok ni, mungkin kita nampak pergerakan penyelamat, pergerakan dia ni macam mana. Dekat je sebenarnya dekat sangat sebenarnya. Sebab dia kata dia boleh dengar letupan mercun tu. Macam mana tuan buat letupan tu, buat guna apa? Macam ada mercun. Memang mercun lah. Betul lah. Plastik tu macam bola kan. So saya bawa. Saya pergi mana-mana hutan untuk misi penyelamatan ni, mesti saya bawa. Saya bawa ni bukannya saya nak bagi tahu saya nak sampaikan mesej bahawa ada orang kat situ yang cuba sampai. So daripada side awam, daripada side awam ni dia akan fikir positif lah. Dia kata okey, ada orang datang cari aku. Macam tu lah. Andai katalah satu tempat ni tak adalah laluan helikopter yang lalu betul. Bila dia dengar bunyi mercun ni, ada orang sampai. Tu mesej yang kita nak bagi pada dia sebenarnya. Tuan waktu di dalam hutan tu bermalam macam mana tuan? Ada pasang tent lah atau macam mana? Ada sebenarnya kalau kelengkapan yang kita bawa ni wakimah kita penyelamat sekalipun kita tak naik ke gunung ni, lenggang kangkung cakap kan. Tapi kita bagi bekalan lah daripada segi makan minum kita, dia panggil apa tu, ransom ni makanan yang ada lah yang dibekalkan oleh pasukan kan. So jadi selain tu peralatan tu dia panggil hammock tu kita sendirilah, persediaan kita sendiri. Sebab tu lah kita bawa beg yang besar lah. Yelah kita sebenarnya kena fikir wakimah saya ni penyelamat sekalipun, kemungkinan untuk saya jatuh satu, kemungkinan untuk saya hilang pun ada sebenarnya. Okay? Sebab tu kalau kita tengok dalam konsep orang yang hilang ni, macam kita tahu lah, dia hilang ni dia tak melibatkan kumpulan. Okay? Persen dia kurang lah. Ada kurang. Tapi untuk seorang ni memang tinggi. So jadi saya
akan standby segala benda yang ada. Kalau tanya dalam beg saya, segala whistle ada, mercun ada, kompas ada. Sebab benda tu saya kena prepare kemungkinan perkara buruk terjadi. So kat sini semua saya nak tekankan kepada yang lain-lain lah. Okey, mungkin yang mendengar, yang tengok ni. Jadi kita ambil satu kesedaran lah, di mana kita jangan fikir, walaupun contoh lah, satu hari kita naik gunung buat day hike lah, contoh lah dekat jadi kita kena fikir perkara buruk. Contoh saya terjatuh, gaun terseliuh, tak ada siapa nampak saya kat situ. Betul. Okay, itu adalah kemungkinan lah sebenarnya. Jadi apa preparation? Kalau abang nak tahu, dalam beg saya dekat kedai RM2 ada perasan tak ada stiker knot? Stiker apa? Stiker knot. Stiker knot stiker. Yang kita ada, dia ada gam tu kan. So benda tu saya rasa tak berat pun kalau nak standby dalam beg. Letak dalam beg bersama dengan satu pen. Itu penting bagi penyelamat. Okey, sebab kenapa penting? Sebab saya pernah rescue satu warga asing lah yang tersesat di kawasan Hulu Langat sebelum ni. So jadi mesej yang dia sampai kat saya tu yang buat saya menjumpai dia. Kita pasukan menjumpai dia. Dia tunjukkan satu error pada anak panah, pada pokok. Dia buat toreh pokok, tunjuk anak panah. Dua anak panah kita jumpa dia. Okey. So jadi kat sini kenapa dalam stiker knot tadi tu kita tulis. Contoh lah sebagai contoh tuan-tuan bawa simpan dalam beg. Saya sesat. Jadi saya tulis hari pertama, berapa hari bulan, anggaran masa sekitar berapa. Tak ada jam pun bagi tahu pagi. Saya kat sini. Tulis detail lah tulis detail tampal kat situ. Tampal dekat pokok, dekat mana-mana. Betul-betul. Benda tu murah je. So benda tu bila seorang individu, sebagai contoh lah, saya dah masuk dah kawasan tu, saya pergi, saya jumpa stiker tu. Okey, dia ada kat sini semalam. Bermakna kita dah boleh kecilkan operasi tu. Daripada hutan yang 28 km tadi, kita boleh kecilkan. Sebab dah boleh anggarkan dia kat ni. Dalam keadaan kecederaan dia sakit kaki sebagai contoh. Dia sakit kaki, tetapi pergerakan dia mungkin ada dalam radius 2 km. Kita kecilkan pasukan kita dalam 2 km ni, so kita akan jumpa lah. Dia konsep dia macam tu. Sebab kalau kau tak tinggalkan apa-apa, so kita tak tahu kat mana kedudukan kau. Macam tu. Ni saya tak tunjukkan pada dia, tapi pada seluruh lah. Dia untuk orang-orang yang nak mendaki di masa akan datang lah, tuan. Betul. Bagi awareness lah juga kan. Kita sembang-sembang, sebab kita macam tu lah tuan. Kita kalau kita tengok ada kes-kes jadi ni, kita akan belajar, kita akan ambil hikmah daripada kejadian tu kan. Betul, saya setuju benda tu. So kita boleh, orang kata sharing lah kat situ kan. Okay tuan, so let's say kalau macam berlaku, okay let's say lah kita go back pada Jacinda punya. Baik. Kan, waktu dia di camp Sukanika. Masa tu di campsite Sukanika. Betul. Dia kata kawasan tu waktu yang saya tak ingat sangat, tapi dia ada camera trap letak. Dia kata kawasan tu memang kawasan laluan harimau kumbang kan. Ya. Okay. Kalau tuan boleh share sikit lah kan, maybe tuan dengan ataupun mungkin dengan pegawai tim-tim lain yang cerita kan, waktu penyelamatan SAR ni, ada tak berdepan dengan sebarang tanda-tanda yang tinggal oleh harimau pula, binatang buas. Baik, kita tahulah bila kita sebut pasal hutan ni, didiami oleh macam-macam spesies lah sebenarnya. Kadang-kadang yang tak pernah kita jumpa, yang pernah kita jumpa kan. So jadi untuk kita, tim kita tu, kita ada jumpa satu kesan najis lah. Najis yang didapati sebagai najis harimau lah sebenarnya kan. Ada kesan cakaran pada pokok tu biasa. Okey, jadi daripada faktor keselamatan untuk penyelamat, sebab tu kita buat pencarian ni, kita dibantu oleh PGA tadi. Okey, untuk makluman, PGA ni pula dia adalah daripada pasukan khas dia lah. Kita panggil pasukan dia Senoi Perak. Yang mana Senoi Perak ni adalah pasukan yang terbaik hutan punya ni. So bila dia contoh dia ada senjata, dia bersama dengan bomber, so kita rasa selamat kat sini. Bila kita ada ancaman-ancaman, so dia boleh protect kita lah. Dari segi tu, kalau terjumpa berselisih tak adalah, tapi kesan ditinggalkan tu ada. Kesan ni lah yang membuat kita hati-hati lah sebenarnya. Sebab katanya kawasan tu ada kawasan banyak populasi harimau kumbang. Betul juga, itu daripada Jabatan Penelitian beritahu lah. Hutan yang besar, kena berjaran yang mana binatang boleh lalu semua kan. Okay. Besar hutan tu. Okay, kita break kejap, nanti kita akan continue balik lepas. Okay, baik. Borak Balai, let's go. Okay guys, kita kembali semula Borak Balai. Okay tuan, kita teruskan cerita pasal Jacinda ni tuan. Okay, tadi tuan kongsi sikit pasal penyelamatan waktu dalam hutan menggunakan winching
wincing kan, daripada Team Storm. Lepas tu ada juga beberapa cara lain lah. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit lah dari segi penyelamatan dekat lautan ni. Macam tuan ada tinggalkan lah something lah untuk dia, untuk Joshua ni ambil, macam kit ke anything lah. Okey. Sebenarnya kalau yang pertama sekali kita nak tahu lah maklumat awal, info bagaimana keadaan mangsa kan. So kat sini kita tahu dia mengalami masalah pada kaki. So jadi kita ambil penekanan peralatan yang kita bawa tu untuk kit survival ni, macam bandage kan, peralatan-peralatan yang dia memerlukan sebenarnya. Okay, kalau dia jumpa, dia melalui kawasan tu, so dia boleh gunakan. Kat sini juga bukan kita hanya tinggalkan sebotol dua, tetapi banyak botol-botol mineral yang kita tinggalkan di pokok. Di kawasan-kawasan laluan yang berpotensi sebenarnya. Sebab kita tahu sebagai contoh lah untuk laluan air, so kita tak tinggal lah situ, kita ada punca-punca air, dia boleh minum air daripada situ. Jadi di kawasan-kawasan jauh daripada sungai ni, kita tinggalkan betul-betul air. Itu tak tahulah dia jumpa, dia minum ataupun tak kan. Ini bukan yang 100+ dia jumpa bukan 100+ ni tapi mungkin ada grup lain mungkin kan. Tapi untuk saya sendiri, saya tak letakkan 100+ tu lah. Okey, sebab saya letakkan mineral je. Okay, so jadi antara barang dia bandage tadi lah. Okay, sebab dia mungkin kalau dia jumpa, dia boleh buat balutan pada kaki dia, buat rawatan pada dia kan. So itu menambahkan lagi dia punya tahap kecergasan dia lah. Kat sini ni sekadar saya nak share lah. Sebenarnya kita tahu kan, kalau kita melibatkan air ni sangat penting untuk tubuh badan kita lah. Sebagai contoh, kalau tanya pada saya, sebab saya terlibat dalam survival juga, untuk khusus survival. So jadi untuk air ni kita hanya ada masa 3 ke 5 hari, bergantung kepada tubuh badan individu tu. Okay, so dalam tempoh 3 hingga 5 hari ni kita kena minum air. Sebab mungkin buah-buah pinggang kita memerlukan air. Bila tak ada air, so dia akan jadi satu masalah pada kita. So kalau untuk makanan ni pun dalam tempoh 2 minggu ke 3 minggu mungkin, bergantung kepada individu tu juga. So jadi bila mana kita tahu ada air, ada water point, so kat situlah kita tahu dia akan selamat kalau dia ada benda ni. Okay, so jadi untuk point saya, makanan, saya tak boleh tinggalkan makanan di dalam hutan tu. Sebab bila kita tinggalkan makanan di dalam kawasan hutan ni, untuk dia dapat, kita hanya bukan dapat dia sebenarnya, kita hadirkan lagi binatang-binatang makan So mungkinlah kalau saya letak satu roti gardenia kat situ, mungkin kita tengok terlalu roti dah tak ada dah, dia makan ke? Tapi kita tak tahu, mungkinlah haiwan-haiwan lain dalam hutan tu, mungkin monyet, mungkin beruk kan, yang boleh ambil benda-benda tu. Jadi benda ni kita tak boleh nak letakkanlah semudah-mudah tu, dia akan mengganggu proses kita sebenarnya. Okay tuan, kalau let's say kan tuan, kita cerita sikit lah pasal teknologi dan juga peralatan khas tuan kan. Kalau Malaysia ni, kalau kita compare dengan, sekarang ni saya buat research sikit lah teknologi yang kita biasa dengar di negara maju pakai macam drone thermal, AI mapping dan juga helikopter thermal. Kalau dekat Malaysia ni, apa yang waktu penyelamatan SAR dibuat tu, apa yang kita gunakan tuan? Okey, kalau untuk teknologi canggih ni kan, yang kita ada sebenarnya, kita ada hadirkan pasukan drone daripada Jabatan Bomba sebenarnya, hadir ke kawasan tu. Tetapi untuk proses pencarian menggunakan drone ni pun, dia kena ambil ikut pelbagai faktor, muka bumi, keadaan cuaca waktu tu. Contoh saya beritahu waktu drone, satu tim drone bergerak dengan kita hari tu sebenarnya. So bila kita terbangkan drone tu, kita naik ke atas, so kita tengok faktor muka bumi ni tak boleh nak lepaskan drone ni berlegar jauh. Sebab kita tak nampak secara fizikal daripada atas tu. Saya ada tertengok juga kan, heli dah melalui kawasan tu, tetapi dia cuba memanggil kan. Betul, ada dia banyak pokok. Banyak pokok kan. Okey, dia banyak pokok, dia cuba memanggil Untuk makluman abang, kita orang tim kita tu, kita hanya hantar satu, kita berkomunikasi melalui gun walkie-talkie yang kita hantar kepada Cameron Highland. Paling hampir Cameron Highland akan hantar kepada kita punya PKTK di Tapah tadi. Kita tak boleh direct kepada PKTK tadi.
Sebab masalah lain lah. PKTK tadi apa tuan? Pusat kawalan tempat kejadian. Tempat kejadian. Di mana tempat yang maklumat dikumpulkan. Okey. So jadi dia punya laluan tu macam tu dia punya walkie-talkie tu dia pakai. Saya hantar dekat abang hantar dekat dia. So dia akan hantar balik kat saya macam tu. Dia akan jadi macam 3 penjuru punya komunikasi. Betul. Jadi bila kita bagi tahu kedudukan kita, helikopter lalu still tak nampak kita sebenarnya. Kita ramai-ramai keluarkan satu hammock, poncho, so kita lambai, buatlah macam mana sekalipun supaya ada nampak pergerakan manusia kat bawah tu. Berkumpulan. Kalau individu tadi mungkin lah jarak untuk visual kita tengok tadi tu terhad lah sebenarnya. Limited lah. Betul. So the best, contohnya lah situasi yang kalau let's say ada orang sesat kan, dia individu macam tadi lah macam Kak Jasminda, apa yang boleh dia buat kalau let's say dia nampak helikopter kat atas, dia kata dia bunyikan whistle kan, mungkin bunyikan whistle tapi mungkin tak dengar sebab heli kan dengan dia punya peralatan apa yang dia punya apa dia panggil fan kan tuan, dan dia punya mesin bunyi kuat memang tak dengar lah bunyi whistle dia kan tuan. So what's the best condition lah, apa teknik yang seseorang boleh buat kalau situasi itu berlaku, dia nampak helikopter tapi tak boleh panggil. Dia sebelum tu saya sentuh dulu berkenaan dengan asap lah. Kalau kita nak hidupkan api kat atas tu pun agak sukar sebenarnya. Contohlah kalau tak ada peralatan, tak ada lighter, tak ada bahan bakar yang baik, so susah nak menyala sebenarnya. Sebab keadaan tu peralatan atas tu kayu-kayu basah kan. So sumber tak ada. Boleh buat tapi menyukarkan. So jadi pilihan yang lebih tepat dah kalau untuk site penyelamat lah sebenarnya, kekal berada di kedudukan yang lapang lah, yang mana kurang heli boleh accept, boleh tengok benda tu. Sebab awal tadi saya bagi tahu, bila mana kita melalui kawasan permukaan yang kawasan kanopi tadi, kita mencari tempat untuk kita landing sebenarnya, untuk kita winching. Tapi kita ada jumpa beberapa tompok macam contoh batu-batu kan yang putih-putih. So benda tu kita nampak di atas sebenarnya. Kalau macam kita duduk di celahan pokok di situ macam agak sukar lah, terhad lah untuk kita tengok sebenarnya. So itu caranya lah, pergi kawasan lapang dan juga pergi kawasan yang ada permukaan yang lain sikit lah daripada pokok-pokok, mungkin batu-batu tinggi. Kalau kan boleh hidupkan api tu kira baik lah, kita cuma perlukan asap lah sebenarnya. Sebab tu cakap dalam konsep hutan ni kita kena ada pengetahuan, bukan daripada segi pendakian sebenarnya. Kemungkinan yang saya sebut awal tadi kan, kemudian kita sesat, jadi apa yang saya ada? Apa kemahiran pada saya? Hidupkan api. So hidupkan api. Api ni bukan hanya untuk orang datang menyelamatkan kita, tapi untuk kita protect diri kita daripada hidupan-hidupan yang ada di sekitar tu. Betul. Jadi banyak kegunaan dia. Kalau cakap pasal ni lah, kita cakap pasal, kita tahu kan cerita daripada Jasminda kan, dia keluar daripada kawasan tu, dia keluar daripada dia punya group ataupun sweeper minta kebenaran, dan dia kata nak berjalan seorang ke Gunung Batu Putih tu kan. Ataupun saya nak bagi situasi yang adakah dibenarkan kita bergerak solo walaupun dengan kebenaran. Satu. Yang kedua, adakah kita dibenarkan untuk mendaki secara solo walaupun setakat bukit sapu tangan belakang rumah Kak Syalam tu pun, adakah kita dibenarkan mendaki solo? Untuk menjelaskan keadaan tu. Untuk soalan pertama tadi, diberi kebenaran kalau boleh ke tak boleh. Sebenarnya dekat situasi yang kita ada waktu tu, pilihan yang saya rasa besar kepada Hafiz lah sebenarnya. Dia memang satu tanggungjawab lah, dia nak jaga seorang individu yang sakit. Dan mana satu lagi individu ni cuba untuk memberi penjelasan supaya ada orang tertunggu-tunggu dia lah. So jadi keputusan kita tak tahu macam mana Hafiz benarkan ataupun tidak. Tapi kalau tanya pada saya, untuk bergerak secara solo ni tidak dibenarkan. Macam mana sekalipun. Wak Imah, kalau saya sendiri kan melibatkan hutan, melibatkan air, kita disarankan untuk berada bersama buddy kita. So kita kena ada minimum 2 orang lah. In case kalau berlaku apa pada kita, ada seorang lagi yang boleh protect kita lah, boleh tahu kedudukan kita. Jadi kalau bergerak secara solo, mendaki secara solo, kalau kita ikut untuk Akta Perhutanan lah,
tahun 1984 tak silap saya, boleh rujuk balik lah seorang individu ni kalau masuk hutan tanpa kebenaran, dia akan didenda sebanyak RM10,000, 3 tahun penjara. So benda ni dah pernah berlaku lah pada salah satu individu tu, selain daripada permit maling tu digantung. So tindakan akan dikenakan lah kepada individu ni. So jadi bila mana sekarang ni kita dah pun kerajaan negeri Perak dia dah haramkan ke macam mana dia cakap Betul, tak boleh nak mendaki secara dehat atau kompres. Ada peraturan baru dia bagi peraturan baru dia bagi. Dan benda sebenarnya kan dia bagi impact je, sebab ada baca juga dekat dalam grup-grup hiker kan, dia kata macam sebab disebabkan tragedi yang tertentu kan, kes-kes macam ni, so banyak peraturan baru akan lebih muncul lah. Sebenarnya bagus sebenarnya dia in a way that dia nak control daripada benda ni berlaku lagi dan lagi tuan kan. Ya betul. Okay. Dia sebenarnya bila mana benda ni terjadi, so saya sentuh sikit lah pasal isu SAR Batu Putih ni, Gunung Batu Putih ni, dia daripada segi site untuk penyelamat ni, so dia ada, bila orang cakap isu kos lah kos kan, adalah cakap melebihi daripada 200, 100 kos yang tinggi ni kan. Saya tanya tadi tu so lebih tepat saya rasa, jumlah saya tak tahulah, tapi kalau tanya pada saya, of course lah melibatkan kos. Kenapa kos? Sebab melibatkan pesawat, hari-hari pesawat, melibatkan logistik, makan, minum, benda-benda ni lah antara kos-kos dia. So kalau tanya pada saya pula, macam mana SAR akan dihentikan? Sebenarnya SAR tak pernah dihentikan. Sebagai contoh lah, saya terlibat operasi, kalau ingat di Bukit Batu Putih, operasi acap lah, yang mana hilang sebelum ni pun tak dihentikan sebenarnya. Misi masih lagi diteruskan, tapi dalam berskala kecil lah. Semuanya mungkin dikecilkan lagi dia punya pencarian ni. Contohnya yang pertama sekali untuk mungkin untuk first week operasi besar-besaran digerakkan oleh pelbagai agensi. So bila mana melibatkan kos ni, kita akan kecilkan lagi. So masa dah makin masuk minggu kedua. So apa yang diperlukan sekarang ni, kalau tanya pada saya, pasukan untuk lead benda ni adalah orang yang bertanggungjawab sebenarnya, yang memikirkan segala peranan dan juga strategi macam mana nak melaksanakan misi ni. Sebab benda yang dipegang atas bahu dia ni bukan kecil sebenarnya. Dia perlu menjawab daripada side kiri dan kanan. Itu pentingnya lah sebenarnya. Cakap pasal kos dekat tuan, ada yang kata sampai 200,000 kan tuan. Jumlah tu kalau tanya pada saya baca dekat tracks lah. Betul kan? Tak tahulah, kalau tanya pada saya, saya boleh jawab macam ni je lah kan. Melibatkan kos, ya betul lah melibatkan kos. Tapi jumlah lebih tepat ni saya tak ada. Anggaran tu ada. Anggaran tu adalah sebenarnya. Maksudnya kalau seseorang tu hilang dalam hutan, kos yang dikeluarkan tu yang perlu ditanggung oleh kerajaan sangat-sangat tinggi tu kan. Tu melibatkan keluar yang kerajaan keluarkan kos lah dari segi kos penyelamatan SAR dan sebagainya. Betul, logik akal kita fikirlah. Pesawat menggunakan minyak, so minyak daripada mana? Macam itulah. Cuma itulah kan, kalau boleh kita sebagai pendaki-pendaki hikers ni, kita kena jagalah kan, betul. Supaya make sure tak melibatkan kos yang tinggi, nak melibatkan tenaga, kos sebagainya tuan kan. Cakap pasal ni tuan, pasal tenaga tuan kan. Sebab saya difahamkan masa berlaku kejadian tu 14 hari tu ada time hari tertentu tu, hari Raya Haji ke apa tak salah. Berlaku hari pertama adalah hari Raya Haji lah. Hari pertama berlaku tu. Jadi masa tu tuan, cakap pasal pengorbanan lah tuan apa rasanya bila sebagai seorang anggota penyelamat yang tadi tuan dah cerita sikit lah kan, pasal nak kena korbankan balik ke hospital, nak sakit dan sebagainya. Betul. Mungkin timing tu tuan, time Raya Haji dan orang nak bercuti dan sebagainya, sebagai anggota penyelamat ni, macam mana mungkin tuan boleh kongsikan dari segi erti pengorbanan tuan? Okey, so saya share lah kan, untuk harian ni sebenarnya kita seperti pasukan-pasukan bomber yang lain lah, berada di balai standby mengikut shift bertugas masing-masing. Tetapi bila mana saya masuk dalam satu pasukan Storm ni, so saya masa untuk saya bagi contoh lah, bila mana saya balik ke kampung, saya kena maklum lah kepada pegawai atasan saya yang saya tak ada di dalam kawasan tu. So surat saya kena buat semua cuti bagailah. So jadi saya kena bersedia bila mana saya melangkah masuk dalam pasukan ni, saya akan dipanggil pada bila-bila masa saja. Sebagai contoh lah, saya beritahu tadi, orang yang paling
perlu memahami ni adalah orang yang dekat dengan saya lah, isteri saya lah. Contoh pergi berjalan di kawasan-kawasan tertentu, tiba-tiba ada panggilan, okay, ada mangsa hilang dalam hutan, so minta balik segera. So kita akan balik lah, tinggalkanlah apa yang kita buat tu. Peralatan memang saya dah packing semua dalam beg. Saya balik, saya just ambil beg, jalan je. Dia macam tu. Tu kalau cabaran untuk diri saya, keluarga berat lah sebenarnya kan. Kadang-kadang ni kalau paling lama saya rasa saya tinggalkan keluarga saya anggaran dalam 17 hari lah. 17 hari 17 hari lah. Itu operasi apa tu kan? Itu untuk melibatkan khusus survival lah. So tinggal tu. Okey tuan, kita cerita sikit lah pasal kan tuan cakap kan, kata tuan sangat-sangat positif kata Jaslinda hidup. Okey. Sewaktu ditemui tuan, sewaktu kata dah dengar cerita Jaslinda dah apa berada dekat rumah orang asli dan selamat sebagainya. Mungkin tuan boleh kongsikan perasaan tuan sebagai penyelamat yang betul-betul seluma cari ni kan. Berapa hari masuk hotel sebagainya, perasaan tuan, and macam mana bila tuan react pada berita baik tu tuan? Okey, sebenarnya berita baik ni kita terima daripada grup lah. Grup WhatsApp lah. Kita ada dalam grup Jaslinda punya operasi ni. So jadi bila dia hantar satu video, pertama sekali video yang dia berada di rumah orang tak batin kan. Okey. So jadi video tu, kita tengok video tu, saya terkejut. Tapi cumanya bila mana pegawai dari Perak cakap benda ni dia tak sahih lagi. Kita takut mungkin bukan dia nak digembar-gemburkan benda ni pun. Tetapi sebelum kita buat pengesahan, benda ni dah viral dah. Sebelum bomba pergi sampai tu buat pengesahan, dia dah viral dah keluar ke mana-mana ni kan. So bila social media tu, bila saya tengok laju, orang betul laju lah. Dia laju lagi daripada kita sebenarnya kan. Dan kita ada dalam grup tu pun kita tengok, okey, saya positif lah memang dia, sebab kedudukan pada kamera perhutanan yang tunjuk tadi tu memang berpakaian yang sama. So saya positif ni dia. So jadi siapa yang temui, bagaimana dia ditemui. Okay, so benda tu kedua lah. Yang pertama sekali, of course lah kita rasa seronok lah. Walaupun bukan kita yang pegang dia bawa keluar, tetapi dia keluar dengan selamat. So kat sini kita yakin lah apa yang kita buat ni sebenarnya berbaloi lah. Sebab kita tak sembrono lah kita panggil kan. Mencari tu kita dah kecewa, tak ada benda ni lah. Bila kita dengar dia selamat, alhamdulillah sebenarnya. Itulah benda pertama sekali yang saya rasa lah. Sewaktu tu memang anggota bomba ada terlibat sekali tak dalam sewaktu nak evacuate, sewaktu nak keluarkan dia daripada kawasan tu, daripada kawasan orang asli tu? Tadi saya dah sebut berkenaan dengan pengesahan lah, di mana satu pegawai daripada Jabatan Bomba Negeri Perak tu maklum kepada ni yang anggota dia on the way ke lokasi untuk mengesahkan ni kejadian ni lah, betul atau tak betul. So jadi pelibatan dia tu, pelibatan dia kat situ bila mana dia sahkan itu betul. So tindakan yang dia ambil adalah membawa dia menggunakan jentera MRS bomba lah untuk dibawa ke hospital. Oh itu dia keluar melalui jentera bomba lah. MRS bomba yang bawa keluar dia ke hospital lah. Okay tuan. Itulah pelibatan lah. Okay, so satu lagi saya nak tahu macam mungkin perasaan-perasaan anggota-anggota yang lain. Mungkin tuan ada tengok kawan-kawan yang terlibat sekali kan, macam mana? Dia orang ada share tak dekat tuan waktu borak-borak dekat balai bomba, borak-borak balai kan? Ada share tak macam mana? Mungkin ada cerita yang kita tak pernah dengar, mungkin yang tak kita dengar ke, mungkin tuan nak share ke? Dari segi cerita kawan-kawan lah. Untuk operasi ni kan? Betul. Untuk operasi ni sebenarnya apa yang kita cakap dekat sosial media ni, saya rasa sebenarnya mungkin dalam 70%, lagi 30% orang tak tahu sebenarnya. Okay. Kat mana yang tahu 30% ni? Orang yang pernah mengalami operasi ni lah sebenarnya. So saya ceritalah macam mana keadaan waktu tu, yang macam kita tekan ke awal nak merangkap macam mana, macam mana tali, macam mana hujan waktu tu tiba-tiba kan. So jadi benda tu bila saya bagi tahu pada diorang pun terkejut lah. Saya tunjuk pada gambar pada diorang ni, cakap ni kawasan Moisi tadi kan. So dia cakap cantik tempat dia cakap, tak pernah bayangkan ada lah tempat-tempat macam ni kan. Selalu dekat ni je, Moisi Forest dekat Cameron Highland tu. Kat Cameron Highland tu. Sebab kalau ikut pun dia dah menghala ke situ sebenarnya. Sejuk dan sebagainya kan. Survival tips. Kita dah bagi sikit tadi survival tips. Kan pasal tentang macam mana kita nak hidupkan api kat dalam hutan, nak bagi pasukan penyelamat aware pasal dia sesat kan. Mungkin
Tuan boleh bagi tips penyelamatan sikit tuan dekat mungkin nak bagi pesanan ke dekat kita punya viewers ni kan, Okey. yang mendaki ni. So saya tanya pada pendaki kat sini kan, bila melibatkan pendakian ni, kita tak perlu mengharapkan bantuan daripada rakan lain. Sebagai contoh lah, saya menghidapi asma. Contoh tapi takkan saya nak turuh abang yang bawa ubat asma saya. So saya kena prepare sendiri lah benda ni. Okay, jadi side saya, bila saya nak pergi ke hutan, awal tadi saya tekankan kemungkinan perkara buruk berlaku. Jadi perkara buruk ni kita tahu, dekat dalam Malaysia ni kita tahu orang yang dah sesat ni banyak sangat sesat kan. Jadi mungkin kita perlu dapatkan satu, macam saya sendiri, saya ada pisau survival kit tu tahu. Pisau ni, pisau rainbow tu. Pisau lebih kurang lah pisau rainbow yang macam tu kan. Pisau lipat dalam tu dia ada dia punya apa, mancis dia ada tali, dia ada kompas, set benda macam ni. Jadi saya tak perlulah nak packing satu kotak bawa, betul. Ada benda tu sahaja. So saya standby benda tu. Kalau saya sesat, saya ada benda ni. Benda ni lah akan hidupkan saya. Bagi satu, saya setuju berkenaan dengan kita nak tengok pasal apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan dalam hutan. Kat sini kalau kita tengok, perkara pertama yang saya belajar dulu adalah pasal binatang lah. Kalau binatang contoh burung makan buah ni, so kita boleh makan. So yang kedua, kalau kita jumpa tak ada burung lah, ambil tu kita rasa. Kalau kita letak pada lidah kita, biarkan dalam beberapa second. Kalau kita ada rasa macam pahit, itu adalah racun lah sebenarnya. Ataupun kebas. Jangan telan. Okey, kalau tak rasa benda tu dalam beberapa minit, so kita boleh makan benda tu. Benda tu penting untuk kita tahu sebenarnya. Waktu cakap kemungkinan, kita kena fikir. Jangan fikir selamat, oh saya ada grup. Tapi kalau siapa yang pernah pergi hiking, kita tahu lah, grup, walaupun kita bergerak secara berkumpulan, tetapi pergerakan dalam tu mungkin ada yang pace lain-lain. Betul. Mungkin saya ada kat belakang, ada saya ada kat tengah. Okay, saya ada kat tengah, saya terjatuh gaung, orang tak nampak. Mungkin saya pengsan seketika. Bila saya sedar, saya ada kat situ. Jadi apa tindakan saya ada peralatan-peralatan ni untuk saya survive. Betul. Dan juga betul. Saya tambah sikit yang berkenaan tadi. Kenapa kita perlu ada, saya tengok benda ni memang kecil-kecil lah. Apa benda cakap nak bawa stiker note tu kan. Tapi benda tu penting untuk bagi tahu pada saya, pada penyelamat. Betul. Saya kat sini hari ni, saya kat sini petang ni, saya kat sini besok. Bila saya jumpa benda ni, okey, kita kecilkan kawasan kita, dia ada kat sini semalam. Ini cerita daripada konsep penyelamatan untuk memudahkan. Okey. Nanti itulah. saya Google, saya letak dekat, saya tepek kat sini gambar. Boleh. Boleh mana kedai saya tak jual lah, tapi ada jual. Ada jual lah tuan. Ada. Kalau macam let's say air tuan yang kata minum dari periuk kera apa semua tu, okey lah. Tak ada bagi ni kan, tak ada bagi kesan. Tak ada bagi kesan. Tapi benda ni dia lebih kepada tubuh badan individu lah kan. So kalau saya tak ada kecederaan lain dalaman, mungkin saya boleh terima benda ni. Tapi kalau saya ada sakit-sakit lain, benda tu mungkin ada satu benda kuman sebagai contoh yang boleh efek pada kesihatan saya. So kalau dapat sumber air bersih, kalau kita tengok air sungai pun, kita jangan fikir boleh minum je air sungai tu. Tapi ada satu kawasan-kawasan tertentu. Sebagai contoh, kawasan berlumut. Kita tahu lumut ni dia boleh tapis segala macam kotoran. So kawasan itu bersih lah. Okay, mungkin kita takut bukan jangan ambil air yang bertakung. Kenapa? Mungkin ada kencing tikus dan lain-lain. Kita tak tahu. Kena air mengalir juga kan. Kena air yang mengalir. Macam tu lah. Itu kena tahu. Jangan Google nak pergi ke tempat tu gambar cantik. Tapi Google dulu persediaan kita, apa dia. Apa yang saya ada dalam beg. Bila abang dah bawa benda tu, contoh saya dah bawa dah lighter, tapi saya tak perlu bawa. Tak semestinya saya kena bawa satu, abang kena bawa satu. Barang masing-masing bawa masing-masing. Bawa masing-masing punya. Betul. Okey, macam tu korang dengar macam-macam kisah dah Tuan Nizam tadi share dengan korang tentang macam mana usaha-usaha penyelamatan SAR dekat dalam hutan ketika Jasmine dah sesat dan juga hilang kat dalam hutan tu. So thank you very much, stay dengan Abang Crime selama 1 jam untuk first episode Borak Balai. And abang harap korang akan dapat banyak input jugalah dan juga info tentang cerita-cerita di sebalik penyelamatan, dan juga macam yang Tuan Izam share tadi lah tentang tips-tips sebagai seorang pendaki kan, nak masuk hutan ni bukan setakat gunakan energi je, tapi kena gunakan akal dan juga kena tahulah apa benda yang korang kena bawa, iaitu maybe kit-kit untuk korang punya survival kalau just in case tersesat dekat dalam hutan. Okay, so that's all for this episode. Thank you very much. Kita akan jumpa next episode.
episod 2 Borak Balai bersama dengan Abang Crime. Juga insyaAllah bersama dengan Tuan Nizam. Sebab ada banyak lagi nak kupas. Sebab Tuan Nizam ada banyak cerita-cerita yang mungkin cerita hantu, cerita misteri yang korang akan tunggu lepas ni. Episod 2. Thank you very much. Stay tune. Jangan lupa korang like, comment, share dan juga subscribe YouTube Abang Crime. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye.